Kami fokus game, kamu fokus drama, mesej tegas penyokong JDT. Satu sepanduk yang dipamerkan oleh penyokong Johor Darul Tazim, JDT, kini menjadi perhatian, membawa mesej sinis tetapi padat, kami fokus game, kamu fokus drama. Ungkapan ini bukan sekadar provokasi biasa, sebaliknya mencerminkan perbezaan mentaliti antara pasukan yang konsisten memburu kejayaan dengan pihak yang sering terpalit isu luar padang. JDT terus membuktikan dominasi mereka bukan sekadar retorik. Di saat ada pasukan Tanah Tengah cuba mencetuskan drama kontroversi, JDT kekal fokus kepada prestasi di atas padang. Sepanduk ini dilihat sebagai simbol keyakinan penyokong terhadap hala tuju kelab mereka. Ia juga membawa mesej jelas bahawa kejayaan tidak datang daripada drama, tetapi daripada disiplin, perancangan dan fokus yang konsisten. Lebih menarik, mesej ini turut mencetuskan perbincangan dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Ada yang melihatnya sebagai sindiran tepat terhadap situasi semasa bola sepak Malaysia, manakala ada juga yang menganggap ia sebagai satu bentuk main games dalam perang psikologi antara penyokong. Apapun tafsirannya, satu perkara jelas, JDT dan penyokongnya memilih untuk bercakap melalui prestasi dan keputusan di padang, bukan melalui polemik.